Aku rasa kita tengok cerita ni. Cerita apa ni? Sebab orang kata tengah trending ni cerita ni. Oh, gaduh-gaduh Edi Ashraf. Ya. Terung. Tarung. Tarung? Tarung. Tarung. Sekejap. Denny? Denny? Hey! Kenapa? Kenapa? Aku tak suka lah tempat kerja aku tu toxic lah. Toksik pun tak payah nangis. Biarlah nak nangis. Kau bukan faham isi hati dia. Tak apa, aku faham kau bro. Nak nangis, nangis je. Sebab apabila kita menangis, kita akan keluarkan Air mata. dan apabila kita keluarkan air mata, kita akan Menangis. Nampak? Korang dah faham falsafah dekat situ. Bukan semua orang boleh menangis. Aku faham orang buat kau kan. Sebab tu kau cakap toksik kan. Tak apa, kalau ada orang buat kau biarkan je. Kau tetap jadi diri kau. Hidup ni kalau boleh jadi macam kacang panjang. Kenapa? Biarlah orang potong pendek mana pun, tetap namanya kacang panjang. Nampak? Okay. Jangan jadi macam kentang. Kenapa? Kentang kalau potong panjang-panjang dia jadi. French fries. Fresh. Kalau potong nipis-nipis dia jadi. Keripik. Kalau ditumbuk-tumbuk dia jadi. Bergedil. Kalau dia bulat-bulat dia jadi. Donat. Yang ni kau tak sokong? Yang ni aku tak setuju. Yang tadi okey. Oh, Engkau? Okey. donat Asmi lah. Sodar, 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 sodara semua.